Buku Psychology of Money ajar kita tentang mengawal emosi, kerana kewangan ialah bukan tentang sesiapa yang paling kaya, tetapi tentang sesiapa yang paling boleh kawal emosi. Saya dulu susah untuk kawal emosi, kawal kehendak dan juga kawal kemahuan untuk berbelanja. Mana-mana saya dapat duit, saya akan kikis, saya akan bocorkan, saya akan ambil dan saya akan korek balik tanpa saya kira berapa banyakkah simpanan yang saya ada. Tetapi benda itu tidak berlaku lagi apabila saya cuba menabung emas. Saya dulu masa mula nak simpan emas hanyalah sekadar suka-suka sahaja. Nak try sebab orang cakap emas ni bagus. Sehinggalah saya tersuka tanpa sengaja, di mana apabila saya buatkan habit untuk menabung 1 gram sahaja satu bulan, di hujung 1 tahun saya tengok saya telah pun ada sebanyak 12 gram. Dengan mana saya rasa saya tidak akan dapat sebanyak itu kalau saya simpan dalam bentuk duit. Jadi, anda di luar sana yang mana ada masalah nak menyimpan bocor, simpan sikit-sikit, lama-lama masih sedikit, tukar cara menyimpan. Bukan anda tak pandai sebenarnya, tetapi anda salah cara menabung. Simpan duit, cepat korek balik, simpan dalam bentuk emas, simpanan cepat gemuk dan juga cepat bertambah. Dengan akaun emas Get Public Gold, anda boleh mula simpan emas dengan serendah 100 saja. Kemudian boleh menabung pada bila masa, tak kira di mana jua, tak ada komitmen bulanan. Macam mana caranya? Anda tengok saja video di profil saya tentang 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas dengan Public Gold pada hari ini.